Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sihat Ya, Amina. Oh, 1 juta dah. dah biasa saja. Makan dah? Dah makan dah betul tadi. Makan apa aja? Saya makan sukiya. Wih sedapnya. Sekian tu. Makan juga. Dok. Muhung Berapa kali main KL tak pernah makan. Saya suka makan benda-benda menasi je. Dekat sukiya tu pun ada nasi po. Kita tak kerti makan. Macam makan simbuk kat tepi jalan tu sama je lah. Saya, kalau anak kita tanya saya, warung mergik, saya selalu, warung mergik ayam ladu Ayam cokit. suka kat situ. Kau Nasi suka juga? sama saya pergi tu tak pernah jumpa kan? Dah, kita mana nak jumpa dah. Mana lah sama level lah, jajal lainnya. Betul lah tu. Mana sama Belajar dah level mana level dah. situ. Jajal Kita lah. level sini je. Jajal Level bukan, situ. jajal estetik punya orang. Ada estetik apa ni? Jajal estetik. Santai dah Mo. Ni main aku nak bahan aku lah ni. Mana ada nak sembang aja lah. Kawan takkan tak boleh sembang kot. Tak cakap apa pun. Omboi. Yun, mari kita gosi Yan. Hari tu aku tengok live hang dengan ex hang tu. Tu betul Apa ke dia? konten? Mana ada. Hang ni betul netizen yang mudah dibeli ya. Mana aku tahu, aku tengok aku tergelak lah. Saya selalu awareness tau dekat orang yang saya tengok live saya. Saya yang live ni tak ada benda yang serius. Sebab saya jadikan tempat live saya bukan benda yang saya serius. Orang Cakap kata ni pun macam serius ni. ni saya serius lah. Bila saya serius dengar. Tak payah nak marah-marah. Perempuan tak Tapi suka kalau kena dia kata- kencing-kencing. Tak ada lah saya. Tu bukan dah. Bukan saya pun. Tu kawan-kawan. Faham. Tu kawan-kawan saya. Amboi Kawan-kawan seronok. lama-lama lah. Kawan-kawan Tak ada lampu-lampu. lama kawan ada 3-4 tahun dah Kawan-kawan lah. lampu-lampu. Kawan-kawan lampu-lampu. Bukan kawan lampu. Kalau kawan lampu jajah lah. Aku bilang. Jajah je jajah duk KL mana nak kawan dengan orang-orang Bali. Aku tanya ni hang kita. lah Yen. Aku tanya hang lah Yen. Tiba-tiba kalau hang main KL aku cakap Yen lepok jom. Aku rasa hang tak mau lepok dengan aku. Awak pula tak mau. Hang tak yang muhung sangat hang nak lepok dengan aku Yen. Jajah kot. Awak Akan aku cakap tak mau lepok. Lepok dengan aku. Ish, jajah kot. Jajah kawan dengan siapa? Sismek. Siapa tak mau? Jajah kot. Gila ke tak mau lepok? Aku mana ada Yen. Kau tengok aku hidup aku macam ni je Yen. Tak ada. Takut Yen takut macam Yen lepok je Yen bosan lah. Tak mau lepok dengan hang buat apa? Tak ada. Jajah lah. Betul kiranya betul lah Yen kalau main KL boleh lepok dengan perempuan lah. Boleh lah nak lepok dengan kawan-kawan perempuan. Kiranya N tak marah ha? And mana? Awet hang lah. Oh no ha. Aku makan kedai-kedai mana warung mergik. Tapi owner warung mergik tu je selalu kalahkan aku kat PK tau. Tak, masalahnya kita Mai sini dia bagi love je kat aku. sekarang ni kita tak borak pasal kedai tu pun. Kedai dah lah. Kita tak borak pasal tu tau. Tak Aku payah nak cerita. tukar-tukar tu. Aku tak tahu pula owner dia dalam live aku. Dan aku cerita. Aku kalau pergi makan pun aku kedai-kedai macam tu je. Sama Betul lah, kita weh, lah. Selalu kalahkan kita. Kedai dengan dia warung tu mergik. on top. Apa dia? Kedai dia tu kalau macam baru balik gym boleh hang makan situ. Oh ya. Dan aku ingat start pada hari ni berapa 25. Aku tak mau pergi lah. Awak siapa? Sebab dia tak mau bagi hang gift lah. Tak. Dia duk kalahkan aku nak. Dia tak mau tolong hang langsung. Bukan tak mau tolong tak apa. Dia duk kalahkan aku apa. Aku buat dia marah tau. Kalau satu dia kalah ke apa? Macam mana boleh kalah Padahal kan? aku kalau PKL tak pernah miss kedai dia tau. Sehari atau 2 hari aku mesti kedai dia memang. Yang saput habis-habis kau-kau lah. Memang sedap kedai dia. Tapi dia kalahkan aku. Aku tak mau pergi lah. Dia duk kalah. Aku buat dia marah apa. Aku hari pergi kedai dia. Hang kena sembang tepi lah dengan dia Yen. Aku rasa hang kena sembang tepi lah dengan dia. Ya tak ada. Tapi kita pi lah. Kita kalau dia kalahkan kita pun kita pi Mia. Kita tak ambil hati betul tak? Kita tak ambil hati. Kita tak ambil hati Mia. Betul. Kita faham sosial media ni adalah tempat lakonan. Aku masuk game sehari ni sayangku. Adikku tercinta. Jom masuk game. Oh Pak Hitam tak live. Oh guys, Pak Hitam tak live. Dia main game hari ni. Hang baru live ke? Baru live lah. Hang sihat ke Yen? Apa dia? Hang sihat ke? Ya macam ni lah. Orang nak buat aku tak sihat. Macam mana sekarang okey ke? Apa dia? Bisnes macam mana okey ke? Alhamdulillah bisnes sekarang aku hold start selama 2 ke 3 bulan kat ni. InsyaAllah bulan 10 masuk late. Sebab tak ada stok ke apa? Cerita dia ada masalah sikit Tengok lah. dia bagi kat aku warung megik
Ada Oh, apa-apa? dia- Ada dia ikut aku. Tapi faham lah dia kalau orang perempuan kita faham. Kita faham. Kalau kat kita asyik dia bagi kita kalah. Kita Bagi hak pun dia tak. satu point yang bunga-bunga tu. Dia main kita dia bagi lift tau. Tapi kita lawan dia hantam kita tau. Kita pun tak tahu. Tapi Kak Wan tu selalu juga dia bagi menang. Aku kalau lawan kawan dia duk hantam aku. Aku tak. Dia ni Aku rasa hang kena borak tepi ya. Aku rasa hang kena borak tepi ya, Yen. Ya, aku dah buat dia terasa lah. Aku rasa hang kena borak Abang, tepi. saya cakap terang kalau saya ada buat abang terasa, saya minta maaf. Tak apa, lepas saya tak pergi dah kedai bang. Tak apalah bang, kalau tak mau pergi, dia tak mau pergi kedai bang, saya pergi. Saya dekat lah. Jangan pergi saja, Japi. Tapak dengan saya dekat je, tak jauh. Wah, dekat ya ke dia? Jauh lah. Tapi betul ya, sedap semua kedai dia. Aku suka ikan bawal. Dia pun tahu aku punya taste ni tak suka bawal besar-besar. Aku suka yang... Dia, tahu, dia walaupun dia bakar, tapi manis ke rasa dia? Dia bawa perut lemuk oh. Bawa perut lemuk Betul, sama makan panas-panas pula. Betul. Aku paling suka dia punya sambal. Kita promote kedai dia kan ni. Dia tak buat apa-apa pun kat kita Tapi ni. hari tu nampak Jaja ni dia datang dengan boyfriend dia. Oh ya ke bang? Saya tak pernah pergi dengan boyfriend. Saya pergi dengan kawan saya, Mac hari tu. Oh ya ke dah dia abang ni komen tak aku nak tipu. Dia saja tu, dia nampak orang lain tu. Saya tak pernah pergi dengan boyfriend kat Itu situ. hari lain, itu hari lain juga. Oh banyak. Oh Abang boy, tak baik. alamak Abang tak kantin baik pergi lah. rumah saya bang. Saya tak baik bang. Alamak kantoi. Abang dah main sini bagi saya topi je. Abang fitnah saya pula ni macam mana ni? Alamak kantoi. Oh. Dia macam ni, tak apalah. Kat dunia ni kalau orang nak fitnah, kita fitnah lah. Allahu Akbar. Tak apalah. Kita kena, kita biar je. Kalau orang nak buat dosa kat kita, kita bersyukur. Kita Alhamdulillah je. Ayah kak, ayah. Dia fitnah tu kak. Hang kau ajar. Hang tak guna Yun. Ya, hari ni hari Maulid. Ya betul bang. Saya tadi dah ingatkan dah. Waktu saya awal live tadi saya dah ingat dah. Hari ni adalah hari Maulidur Rasul. Saya dah ingat dah bang. Tak apa, lagi abang masuk balik. Abang bagi tahu lagi. Kita ingatkan lagi bang. Sama-sama insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul bang, saya dah ingatkan dah. Apa dia? Wan tak live ke? Wan ajak aku main game ni. So aku rasa aku nak kena live Wan main game. Live ke main game? Hang live ke main game tak? Live main game lah. Hari tu saya kira, beli lah PC, beli PC main game pula. Main game lah. Tak Tapi ada hang team tak apa tu. je. Hang dah strong lah. Tolak tak kebah dah. Apa maksud hang ah? Maksudnya hang dah strong lah ekonomi. Tolak tak kebah dah. Tak lah, masa Alhamdulillah lah. Maksudnya aku ni boleh je nak beli. Tapi aku tak reti sangat bab-bab Weh tu. hang strong weh. Aku tahu weh hang strong dah. Kalau ada kata hang seorang pun tolak tak kebah. Hang duk ngasih smack. Tolak lagi tak kebah weh. Apa sepok ni? Sekarang ni live aku tahu tak ada kaitan dengan orang lain. Tak payah nak mention-mention orang lain. Sekarang ni urusan hang dengan aku je. Dah terbetuk. Dah saya tahu kan. Dah lah. Ajar-ajar dah strong dah lah ni. Tunggu saat aku nak pergi beli PC. Aku main lah agak. Main-main boleh je. Boleh lah pelan-pelan. Aku tak faham lagi. Boleh lah nak belajar slow-slow. Boleh pelan-pelan. Nanti aku suruh budak-budak ni ajak Mak main. Apa? Ni budak-budak depan ni tahu macam mana nak main game. Faham? Okay tak apa. Jaga diri elok lah. Semoga murah rezeki selalu jaja. Ampun, bye. Minta maaf. Okay, satu. Boleh Okay, baik lagi transfer lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah makan dah? Belum. Saya diet. Diet Diet. Sebab dah sedar ke baru perut dia puncit? Oh, tahu mana perut saya benci Tak adalah. Tanya. maksudnya selalu tengok saya jugalah. Jangan. Tak. Saya tak tengok pun. Kau tahu Tak ada, saya bukan benci. Saya lebih kepada macam, okay, saya cakap sikit. Dulu saya ni main gym. Ada nak makan. Apa dek? Kenapa dek? Nak makan apa pergi turun bawah. Apa? Okay, dulu saya main gym. Ha. Bila saya main gym, saya kan orang kata saya ni buang lemak. So saya sebab saya nak six pack. Oh. So bila saya tinggal gym dalam baru 2 bulan. So dia naik lah sebab saya makan banyak sekarang. Faham? Macam tu lah. Ni pelan-pelan nak diet kan. Sebab saya Ni. adik. Nama apa dia? Adam. Adam. Cakap hi. Adam, cakap kalau hi. uncle call polis tangkap Adam macam mana? Buat apa tangkap tanya? Kenapa nak kena tangkap? Tama. Uncle call polis Janganlah cakap. Dia takut
Cakaplah janganlah call polis. Apa yang dia takut akak? Maksudnya apa yang Dia tak takut apa pun. Dengan mak dia pun tak takut. Ghost takut? Tak ada, dia tak takut apa-apa. Dia Dia takut apa? barah. Ha? Oh. Takut apa? Dia semua benda dia tak takut sekarang. Dia barah. Sebab ibu marah kan. Oh, ibu panggil ibu kalau Ni siapa panggil ni, daddy, siapa? siapa daddy? Adam dah ada daddy, Adam. Belum. Mana kawan? Okay, Adam. Baik, Adam. Ada jaga diri dulu, Adam. Dia tak nak daddy. Oh, dia tak nak daddy Akak boleh nak kahwin ke? Kenapa persoalkan benda tu kali kedua? Nampak akak 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bila masa ya? Akak ni macam Belanda. Tak ada apa. Bila akak nak kahwin ke? Takkan 1, 2, 1, 2. Nantilah, nanti dululah. Jodoh tak ada lagi. Oh, ya ke? Oh. Okay, bila nak kahwin? Saya dengar Saya. cerita tahun depan. Saya hari Sabtu. Tak, saya dengar cerita tahun depan. Tahun depan insyaAllah lah. Dalam tahun depan tak tahu lagi jodoh kan. Orang kata Buat dekat mana? Dekat sini dia ke dekat sana? maksudnya Dekat Baling ke dekat KL? mestilah buat kat Baling. Ya. Takkan nak buat ni. Mesti buat kat Baling. Kat Baling ni saya invite abang-abang kakak saya semua. Faham. Saya buat macam rumah terbuka. Siapa datang-datang. Macam tu lah. Pelan-pelan orang kata kan. InsyaAllah perancangan saya kan. Mestilah kita ada planning betul. Betul. Macam tu lah. Tapi sekarang ni dah ada planning belum? Dah ada dah planning saya. Planning saya sekarang. Sebab tu lah buat badan. Faham? Tak ada. Badan tak kisah pun. Kalau macam gini pun jenuh tepis sekarang ni. Dah kepis Tak, bukan Ai. jenuh tepis. Ah. Maksudnya, yelah kan. Badan macam ni pun saya okey dah saya sekarang. Nampak je macam ni. Jangan ketul-ketul. Biasa saya. Sebab saya sekali, saya kalau anda kata pergi pun, saya bukannya belajar basic dah. Saya memang dah up dah. So saya pergi angkat yang 50 kilo ke atas. Belah papak riak. Bukan riak. Tapi betul sebab saya dah bukan permula. Saya bukan pemula. Saya memang dah lama dah main gym kak. Lepas tu? Nak terus start 50? Start 50 lah. Maksudnya start 50 kilo tu saya macam itu lah. Ikut jangan riak sangat boleh? Bukan riak. Sebab kalau ikutkan kak, macam orang-orang yang 1M followers ni memang angkat Tak 50 payah kilo ke atas. belagak. Alhamdulillah. Rezeki kan? Tapi itulah jangan belagak sangat tiba-tiba 1M. Oh tak belagak Itu belagak namanya. Tadi tengah borak apa sebenarnya? Tiba-tiba 1M ni? tak adalah. Cuba bagi tahu. Bagi tahu je kak. Akak berapa Tiba-tiba. kak? Oh, akak baru 23 Tak apalah. Ambil sikit lah kat saya sikit. 23 kan? Tapi kan awak pernah cakap kita ni bermula daripada mana? Oh selalu tengok live saya juga lah. Maksudnya. Okay faham. Tak apalah. Tengok je kak. Tak ada masalah. Boleh je. Tak. Terima kasih support saya. Kan pernah cakap kita ni bermulanya daripada mana? Daripada zero. Sekarang ni faham. saya tengah buat apa? Mulalah. Faham. Tapi Tapi insyaAllah. itulah lain kali jangan riak sangat. Saya riak tadi saya minta maaf Tiba-tiba 50, tiba-tiba 1M. tak adalah. Biasa-biasa je. Saya akak jaga diri elok. Saya minta diri dulu. Semoga akak Awak jaga dimurahkan. diri elok Jaga salah Nuha tu, okey? Baik. Salah silap minta maaf Okey. Assalamualaikum. Salam.